Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak review bag. Okay, ini kedai dia sama bag ni. Okay, yang ini bag jenis kecil. Harga dia RM4 lebih macam tu lah. Kalau korang suka, kanak-kanak, dewasa pun boleh ya. Yang mana nak bawa pergi jalan-jalan, travel apa semua pun boleh. Dan yang ini bag dia nampak macam besar. Nampak macam kecil sikit lah. Tapi ruang ni banyak kalau korang nak letak barang apa-apa. Okay, yang ini dia kanak-kanak pun boleh. Harga dia RM12.50 sahaja. Ini nanti dia akan bagi. Kita akan pasang ni benda ni. Okay, letaklah benda. Okay, yang ni kita punya kitchen. Okay, yang ni kita kena pasang sendiri tak korang. Okay. Yang ni dia ada siap pegang ni. Kalau nak pakai kat belakang pun boleh. Nak pegang pun boleh. Okay, dia punya zip di belakang tu korang. Saya tengok kan, ramai orang guna bag ni lah macam ni. Mak-mak ke? Mak-mak paling suka guna bag ni. Nak pergi, nak bawa ada baby-baby ni zip dia. Kau nampak tak? Ni zip ni. Dia tempat letak kat belakang. Ni, ruang ni banyak weh korang. Yang bag ni murah sikit. Tak sampai beratus-ratus pun korang. Beli yang ni je. Yang tak jenama pun boleh tahan juga korang. Ini waterproof. Ni, luas. Warna dia hitam lah. Tapi korang tak nampak sangat dalam video ni. Ni mama, anak-anak. Mama, anak-anak, budak-budak pun boleh beli. Kalau yang mana umur 11-12 tu, bolehlah beli. Budak-budak tengok yang ada kartun-kartun punya. Okay, kita beli dua ni kedai sama ya korang. Yang ni pula. Yang ni kitchen. Sini korang boleh letak macam-macam ya. Okay, kat sini ada zip juga. Alamak. Okay. Zip. Bag ni pun ada orang juga guna juga tau. Yang mana yang tak ada anak apa sama, ada baby-baby. Kalau baby-baby elok beli yang ni lah korang. Yang ini ramai orang guna, katanya waterproof dan ada kualiti. Beli je yang tu. Yang ni untuk pergi jalan, berdua-dua. Okey. Siapa nak boleh tekan link kat bawah sekarang ya korang. Cepat beli. Dulu ni kedai yang sama. Please beli bag ni. Siapa berminat boleh tekan link kat bawah. Okey, bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, turn on notification. Ding ding ding.